Mengatakan kepada anggota PDRM dengan membuat rakaman bahawa mereka ini telah mengugut kepada warga asing. Di media sosial sekarang ini telah tular satu isu bahawa seorang wanita yang dituduh menghalang tugas-tugas penjawat awam. Apabila kalau dia hanya menghalang tugas penjawat awam, dan ini juga boleh diambil tindakan, tetapi dalam isu ini kita boleh lihat menghalang tugas penjawat awam ini pula, penjawat awam anggota PDRM sedang menyiasat warga asing daripada negara Pakistan. Anggota PDRM tahan warga asing naik kenderaan dan buat semakan lesen, tidak ada lesen. Dan kenapa muncul wanita ini yang nak menghalang anggota PDRM buat video di hadapan warga asing, menuduh anggota PDRM telah mengugut warga asing terbabit. Ini memberi satu reputasi yang buruk kepada PDRM dan juga memberikan semangat kepada warga asing yang melanggar undang-undang dalam negara, dan mereka ini seolah dibela oleh rakyat tempatan sendiri. Kalau kelaku ini kita tidak halang, tidak memberi sokongan kepada pihak PDRM, kalau kita tidak membuat laporan polis ke atas wanita ini, akan muncullah lagi pelaku-pelaku kelakuan-kelakuan sebegini yang memberi tekanan kepada PDRM apabila anggota-anggota PDRM membuat tahanan kepada warga-warga asing dalam negara kita. Dan kalau rakyat Malaysia tak buat laporan polis, pihak PDRM sendiri boleh membuat laporan polis, tuan-tuan. Dan lebih malang lagi, wanita tersebut dikatakan adalah seorang pegawai yang berpangkat inspektor. Dan wanita ini juga sebelum ini telah dikaitkan dengan kelaku yang menghina anggota bawahan PDRM, tuan-tuan. Ada video yang kita tengok yang dikongsikan di media sosial. Wanita yang sama ini memperlekehkan anggota bawahan PDRM. Dan wanita yang sama ini juga pernah menghalang tugas anggota PDRM. Ini wanita ini mental ke, tuan-tuan? Dia nak buat satu diskriminasi ke? Satu tekanan ke? Satu penindasan ke terhadap anggota-anggota bawahan? Inikah integriti yang ada sebagai pegawai PDRM yang memberikan tekanan, memberikan penghinaan dan memberikan diskriminasi kepada anggota bawahan PDRM? Dan kita sebagai rakyat, tuan-tuan, ini kita lihat sebagai satu tindakan dan kelakuan yang tidak wajar, yang perlu diambil tindakan. PDRM sendiri boleh buat laporan polis menghalang tugas penjawat awam dan boleh ditangkap, tuan-tuan. Saya minta tindakan ini perlu diperhalusi dan perlu diambil tindakan yang tegas. Kalau wanita ini masih lagi bertugas dengan jabatan PDRM, ini perlu diambil tindakan, tuan-tuan. Perlu diambil tindakan terhadap wanita tersebut. Apa seksyen yang boleh digunakan? Sebab apa kita bagi tahu menghalang tugas penjawat awam? Beliau bukan setakat ambil video. Kalau dia ambil video, dia mungkin boleh katakan bahawa video ini nak digunakan sebagai bukti di mahkamah. Tetapi beliau ambil video dan juga memberi tekanan dan mengugut kepada anggota PDRM dan mengatakan kepada anggota PDRM dengan membuat rakaman bahawa mereka ini telah mengugut kepada warga asing yang kita ketahui, yang dimaklumkan sebagai warga negara Pakistan yang naik kenderaan tanpa ada lesen di Bukit Bintang, tuan-tuan. Apa seksyen yang boleh dikenakan? Seksyen 186 Kanun Keseksaan menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugasnya. Wanita ini dengan jelas ambil rakaman, pergi depan muka penjawat awam, memberikan tekanan, menuduh, yang mengatakan bahawa penjawat awam ini sedang mengugut warga asing yang naik kenderaan tanpa lesen.
Ini satu tuduhan, ini menghalang, merencatkan penjawat awam untuk menjalankan tugas mereka, dan ini boleh diklasifikasikan sebagai menghalang tugas penjawat awam di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ini perlu diambil tindakan. Kalau hampa tak ambil tindakan, kalau tidak ada laporan, kalau publik ataupun rakyat tidak membuat laporan, PDRM sendiri boleh buat laporan. PDRM buat laporan ke atas wanita tersebut dan tindakan boleh diambil, tuan-tuan, berdasarkan video yang tular. Kalaulah pihak PDRM tidak ambil tindakan, bermakna perbuatan, kelakuan sebegini menghalang penjawat-penjawat awam di tempat terbuka, menghamun, menghina, menjatuhkan integriti penjawat-penjawat awam di tempat terbuka, akan jadi satu normalisasi bagi rakyat Malaysia. Akhirnya, publik tak akan menghormati pihak berkuasa. Seksyen ini memperuntukkan kesalahan jika disabitkan adalah penjara 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali, tuan-tuan.